Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas segala limpahan kurniaan dan kasih sayang daripada Allah. Bertemu lagi kita dalam majlis yang sangat mulia bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menerima Ramadan kita. Alhamdulillah, berada dalam bulan Syawal. Saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat hari raya malam zahir dan batin. Mohon maaf segala salah silap selesaikan di dunia. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. InsyaAllah kita sambung di muka surat 8. Betul, muka surat 8 menceritakan tentang sumber. Jadi ilmu tauhid ni sumbernya daripada mana? Bukan daripada siapa-siapa lah. Sumber ilmu tauhid ini daripada Al-Quran dan Hadis. Quran dan maknanya daripada Nabi dan sahabat. Sumber ilmu tauhid ini adalah daripada Nabi dan sahabat. So akidah Ahlussunnah wal Jamaah mempelajari ilmu tauhid ini dengan menggunakan kaedah sifat 20. Bermakna kaedah sifat 20 ini asalnya datangnya daripada Nabi dan sahabat-sahabat. Asalnya datangnya daripada Al-Quran dan Hadis. Bila kita sebut Al-Quran dan Hadis, maka Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi pada zaman Nabi dan sahabat. Dan begitulah juga hadis. Begitulah juga hadis yang Nabi ungkapkan, yang Nabi lakukan. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir fa huwa hadithun marfu'. Setiap perkataan yang disandarkan, setiap perkara yang disandarkan kepada Nabi, sama ada perkataan, perbuatan ataupun pengakuan, semuanya itu adalah hadis. Sebagai hadis marfu'. Hadis marfu', ada hadis marfu', ada hadis mauquf, ada hadis maqtu'. Hadis. Di hadis ni pada zaman Nabi. Zaman kita ada hadis tak? Ada. Zaman kita pakai menggunakan hadis yang datang daripada Nabi tak? Jadi perkataan yang keluar daripada mulut kita bukan hadis. Cerita omong kosong kata orang Indonesia. Jadi perkataan yang keluar daripada mulut Nabi hadis. Bila zaman Nabi. Maka itu adalah sumber ilmu akidah. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah mempelajari ilmu akidah itu dengan menggunakan kaedah sifat 20. Dan kaedah sifat 20 ini sumbernya daripada Al-Quran dan Hadis. Siapa pula yang kata bid'ah ni? Ada orang kata sifat 20 ni bid'ah. Senang cerita lah, puak Wahabi ni tuan-tuan. Terus terang lah, tak payah selindung-selindung dah lah. Dan Malaysia pun ada selindung-selindung ke? Tak. Terus terang, puak Wahabi ni kata kita belajar sifat 20 ni bid'ah. Sifat 20 ni tak ada. Ya betul, memang tak ada pada zaman Nabi. Memang Nabi tak belajar. Allah wujud, kidam, baqa', mukhalafah tu tak belajar. Tapi asalnya sumbernya daripada Al-Quran dan dalil-dalil akal yang benar. Macam kita sekarang lah tuan-tuan. Kan? Macam kita sekarang. Saya ingat lagi tuan-tuan, masa saya belajar kitab ni, guru saya bagi contoh apa? Macam kita makan bahulu kan? Tuan Haji, bahulu Tuan Haji macam mana ya Tuan Haji mak? Bahulu asalnya macam mana? Masak guna kan? Guna apa? Sabut kelapa tu kan? Terus sekarang ni ada tak orang buat bahulu tu macam tu? Ada, pakai oven. Pakai oven sekarang ni. Pakai oven.
dahulu juga. Sedap juga. Ada, wallahu alam, mungkin ada lah. Kalau kita pergi kat cikgu-cikgu kampung tu, mungkin ada nanti lah moncik jual bahulu pakai sabuk kelapa tu. Itu asal tu, asal. Tapi ni kalau kita pergi beli kat pasar-pasar tu, kita pergi mana-mana, semua dah pakai. Tapi bahulu juga. Sedap tak sedap? Sedap juga. Sama je, rasa sama je macam bahulu moncik tu juga. Begitulah tuan-tuan. Begitulah maksudnya. Asalnya akidah juga. Tapi dah diubah lah kaedah tu untuk mudah faham. Itulah lebih kurang dia punya perumpamaan. Dan sumbernya lagi ialah daripada dalil-dalil akal yang benar, akal. Jadi tak terima, mereka ni terima ke Al-Quran. Mereka lebih pakar lagi daripada kita Al-Quran. Kita kata macam ni, mereka boleh kilat macam ni. Hadis Nabi ni lebih hebat lagi mereka ni daripada kita. Tapi bila bagi akal, tak lagi. Bila kita bagi dalil akli, mereka tak boleh bagi, tak boleh lawan. Maka sumber ilmu akidah ni tuan-tuan, jangan risaulah. Daripada mana kita? Daripada Al-Quran dan Hadis, dan daripada akal, bahkan daripada ijma' ulama'. So, tak ada ulama-ulama yang menafikan sifat 20, tak ada. Imam Syafi'i ke, Imam Ahmad bin Hanbal ke, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, tak ada lah. Kalau ada cerita banyak lah, mana ada cerita sifat 20 yang sumbernya daripada Al-Quran dan Hadis. Cuma dia adalah satu kaedah yang dibuat oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari untuk memudahkan kita memahami, memudahkan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Semua pun tuan-tuan, Al-Quran yang kita baca itu pun adalah satu pengumpulan, satu kerja-kerja yang dibuat oleh sahabat-sahabat mengumpulkan asalnya Al-Quran ini diturunkan macam mana. Dah seketul dalam kitab tu ke? Dah diturunkan kepada Nabi, dan Nabi bagi tahu kepada sahabat. Adakah semua sahabat ada pada ketika mana Nabi sebutkan ayat Al-Quran tu? Ketika mana Nabi bacakan ayat Al-Quran kepada sahabat, semua sahabat ada ke pada ketika itu? Tak. Ada sahabat, mungkin ada sahabat yang Nabi dah hantar dia pergi berdakwah dekat kabilah sana, mungkin Nabi dah hantar ke Yaman. Nabi dah hantar. Begitulah juga hadis. Bila ketika Nabi ungkapkan hadis, Nabi bercakap, adakah semua sahabat ada pada ketika itu? Tak. Ada sahabat yang dapat hadis daripada Nabi, sahabat lain tak dapat. Ada sahabat lain tak dapat. Jadi selepas Nabi wafat, sahabat-sahabat ni bertebaran ke seluruh alam, menyampaikan Al-Quran dan hadis kepada seluruh dunia. Ni tuan-tuan, ada sahabat, contoh, saya bagi contoh, ini contoh, bukan yang begitu yang berlaku, contoh. Ada sahabat tu dipegang surah An-Nas. Dia tahu surah An-Nas. Kerana ketika mana Nabi membacakan surah An-Nas tu, dia ada pada ketika itu. Tapi surah An-Nas dia tak ada pada sahabat yang lain. Mungkin sahabat yang lain tu dipegang ayat itu, dipegang ayat ni, sahabat tu dipegang ayat ni. Jadi kalaulah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran itu tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, dibiarkan, katakanlah dibiarkan, tak ada mushaf tu. Jadi tuan-tuan nak baca surat Al-Nas, tuan-tuan kena pergi China. Kena pergi China. Kerana Quran Al-Nas tu ada pada satu orang yang mana orang ni dia punya dengar orang ni daripada guru dia, dengar daripada sahabat. Orang tu duduk mana? China. Jadi Tuan Haji nak belajar baca Qul a'udzu birabbin nas, Tuan Haji kena pergi China. Habis tu nak tahu ayat surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah lagi lah ada berapa ayat. Surah Al-Baqarah ada separuh ayat ada dekat mana? Dekat Uzbekistan contohnya. Ada dekat India sikit, ada dekat India sikit.
Sanggup ke nak buat benda tu? Sanggup ke nak pergi semata nak ambil satu ayat, semata nak dengar satu ayat daripada orang ni, yang mana orang ni daripada tok guru dia sampai pada sahabat, dia dengar pada sahabat dah. Sebab tu pada zaman Hazrat Osman, sahabat fikir, kalau sahabat fikir, baik kita kumpul Quran ni dalam satu mazhab. Mazhab ni lah yang kita sampaikan pada seluruh dunia. Jadi adakah yang dilakukan oleh sahabat itu bid'ah? Ya memanglah penulisan Al-Quran itu tak ada pada zaman Nabi. Adakah bila sahabat bersepakat untuk mengumpulkan, jadi panggil semua sahabat yang pernah Al-Quran daripada Nabi, bagi dia beritahu macam mana nak letak ayat ni pertama, itu ilmu yang ada pada sahabat. Nabi dah bagi tahu dah. Maka sahabat letakkan dalam satu mazhab. Kita dalam Resam Osmaniyah, kerana ditulis pada zaman Osman, sampailah kepada kita pada hari ini. Kita baca, alhamdulillah sampai dah. Haji tuan-tuan yang dah tua daripada saya, bangun celik-celik Al-Quran tu macam mana? Berterabur ke tak? Satu dalam satu kitab. Kitab buka je baca. Tak payah pula kita nak pergi tanya orang tanya tak. Begitulah juga hadis Nabi. Hadis Nabi gitu juga. Pertibaran ke seluruh alam. Jadi ulama tu pergi sini ambil hadis daripada orang ni, pergi sini ambil hadis daripada orang ni, pergi sini ambil hadis daripada orang ni, kumpul dalam satu kitab. Siapa yang buat kerja tu? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud. Banyak lagi lah kita hadis lagi. Musnad Ahmad, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Masya-Allah. Dapat nak masuk. Mungkin sampai ke halaman jauh lagi perjalanan. Sampai ke latihan, sampai ke ada orang belajar ni semua kita tu. Dah tersiap lah baca. Begitulah juga ilmu-ilmu yang lain. Begitulah juga ilmu akidah, tuan-tuan. Pertibaran, ambil, kumpul, buat satu kaedah untuk kita mudah. Hak bagi pada kita hari ni, hak siap buku dah, kita baca. Tiba-tiba kita hari ni baru baca buku, kita kata ulama tu tak betul, ulama ni bid'ah, Imam Abu Hasan ni buat bid'ah. Aku tak percaya, aku tengok dari Nabi. Oh pun aku tak percaya, aku tengok dari Nabi je. Mana ada ulama-ulama ni tengok dari Nabi, senang. Dah ulama ni mati dalam hadis, mati dalam mengumpulkan hadis, jiwa, raga, bagi segalanya. Takkan kau nak biar macam tu je pengorbanan mereka? Takkan kita nak biar itu? Tak. Besar pengorbanan mereka sebenarnya. Jadi jangan kita risaulah. Ilmu akidah yang kita belajar ni sumbernya daripada Al-Quran dan hadis. Kandungan kepercayaan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya dengan dalil-dalil untuk mencapai i'tiqad yang yakin dan kepercayaan yang kukuh. Kepercayaan yang putus maksudnya yang kukuh lah. Percaya pada Allah dan Rasul dengan dalil. Percaya pada Allah maksudnya percaya pada sifat-sifat Allah. Percaya pada Allah maksudnya mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala dengan sifat-sifat Allah. Ada berapa sifat Allah? Ada 41. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Allah. Bukan sahaja percaya kepada Allah, bahkan percaya juga pada Rasul-Rasul. Mengenal Rasul melalui sifat-sifat mereka. Ada berapa sifat mereka? Ada 9. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. 41 campur 9, 50. Itulah khamsina aqaidul iman. Itulah 50 ikatan iman yang wajib kita belajar. Sampai situ juga? Tak. Dengan dalil. Kerana setiap daripada 50 sifat itu ada dalil-dalilnya yang tersendiri. Dalil ada 2 jenis pula. Dalil ijmali dan dalil tafsir. Dalil yang ringkas dan dalil yang terperinci. Dalil yang ringkas, habis itu yang mana yang kita wajib belajar, yang wajib tahu? Buat dalil yang ringkas sahaja.
Dalil yang terperinci itu fardu kifayah. Bila kita percaya pada Allah, percaya kepada Rasul, maksudnya yang 50 akidah tadi itu berserta dengan dalil, barulah kita mencapai iktiqad yang yaqin dan kepercayaan yang kukuh. Kalau kita tahu 50 sifat sahaja tanpa dalil, maka itu dipanggil apa? Itu dipanggil taklid. Taklid okey ke? Ulama khilaf. Ada ulama kata berat. Imam Sanusi kata, "Dok, aku tak bagi cai. Biarlah orang nak cakap apa pun. Aku kata orang yang taklid ni tak boleh. Wal muqallidu kafirun." Imam Sanusi kata dalam kitab Kifayatul Awam, wal muqallidu kafirun, orang yang bertaklid ni kafir. Berat tu. Alhamdulillah, kita Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kita Ahlussunnah wal Jamaah tak pakai pendapat tu. Kita pakai pendapat yang kedua, wal muqallidu, orang yang bertaklid ni belumlah kafir. Tak kafir lagi lah, teruk sangat kafir tu. Tapi apa alasan Imam Sanusi mengatakan kafir? Apa alasannya? Imam Sanusi kata, kalau aku tak cakap kafir, nanti kau buat mudah pula. Kan? Dan betul lah. Betul lah hari ini orang meninggalkan mempelajari ilmu akidah. Sehingga kan bukan kata tahu pun tidak. Bukan kata tahu 50 tu. Tahu 50 tu taklid. Kalau tak tahu, panggil apa? Jadi masyarakat kita hari ini kan, duk kata, oh orang yang bertaklid ini selamat lagi. Oh okeylah, kita pun selesa lah. Kan? Orang yang bertaklid ni selamat lagi, alhamdulillah. Selesa, seronok dengan keadaan kita. Ya, taklid ni selamat lagi. Akhirnya tak belajar langsung dah. Akhirnya tak tahu langsung dah. Jadi kalau taklid itu maksudnya tahu 50 akidah tu kafir. Kalau tak tahu apa dia? Ini bila dengar kafir tu takutlah sikit. Imam Sanusi kata, kalau sedangkan aku duk cakap kafir ni pun masih lagi orang tinggalkan belajar ilmu akidah ni. Orang dah anggap tak penting dalam ilmu akidah ni. Sedangkan aku duk cakap kafir ni. Orang tak takut orang dengan kafir ni, biarlah. Kafir berkafir lah. Tapi kita jangan cakap gitu lah tuan-tuan. Jangan cakap gitu pula kat orang luar nanti. Tuan cerita. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah tak selamat lagi. Tapi kita ni pula bila kata selamat lah. Selesa betul lah kita ni, tak nak. Selamat tu tak selamat juga lah sebenarnya. Selamat tu fasik. Selamat daripada kafir tapi fasik. Berdosa juga. Fasik okey ke tak okey? Tak okey juga. Berdosa juga. Dosa kenapa? Kerana tak tahu. Tak tahu dari itu berdosa. Tapi tak kafir lah. Jadi fasik. Adakah fasik ni selamat? Tak selamat jugalah. Kerana fasik juga boleh membawa kita kepada neraka Allah Ta'ala. Orang tak sembahyang pun boleh masuk neraka, walaupun dia tidaklah beriktikad sembahyang itu tak wajib. Kalau kita beriktikad sembahyang itu tak wajib, kita jatuh hukum kafir. Yang itu jelas lah. Kalau satu orang tu dia cuma tak sembahyang, tapi dia masih lagi beriktikad sembahyang tu wajib, maka dia fasik. Adakah dia selamat tak masuk neraka? Tak juga. Hanya semata-mata tak sembahyang pun boleh bawa kita kepada neraka. Jadi fasik juga boleh membawa kita kepada neraka, tidak tunggu kafir. Jadi fasik pun tak selamat juga lah sebenarnya. Walaupun dengar macam selamat, tapi tak selamat juga sebenarnya. Selamat daripada kafir, tapi tak selamat daripada fasik. Fasik pun bahaya juga. Maka kepercayaan kepada Allah Ta'ala dan Rasul berserta dengan dalil sehinggalah mencapai akidah, pegangan iktiqad yang yakin dan kepercayaan yang kukuh. Itulah kandungan ilmu akidah. Ya Ustaz, ini dia buat kepercayaan yang putus sebenarnya. Ni saya ni tak faham apa. Okey. Tingkat yakin kepercayaan yang putus. Kepercayaan yang putus tu maksudnya kepercayaan yang kukuh lah. Putus tu bukan putus
maksudnya kukuh. Sebab tu saya tukar tu. Putus tu, ya, putus, macam mana nak cakap? Faham tak? Putus. Putus ni bukan putus tali tu, bukan. Kepercayaan yang saya lagi Tuan Haji tukar. Putus bukan putus, kukuh. Kepercayaan yang kukuh. Keputusan. Maksudnya apa? Ini adalah keputusan yang pertama. Tak boleh tukar. Tolonglah ayah. Tak boleh. Ini adalah keputusan yang pertama. Cuba Tuan Haji buang ke dan buang an. Ketinggian apa? Putus. Itu maksudnya. Bukan putus tercabut, bukan. Sebab tu putus dengan makna kukuh. Kepercayaan yang kuat lah maksudnya. Jadi bila kita percaya pada Allah dan percaya kepada Rasul berserta dengan dalil, maka akan menghasilkan iktiqad yang yakin 100% kepada Allah dan kepercayaan yang kukuh. Boleh jadi? Tak apa? Boleh nampak? Boleh. Kepercayaan kukuh. Jadi putus tu bukan putus tali, kan? Sebab tu saya minta izin dengan tuan kitab ni. Kita dah belajar dengan tuan kitab ni, dah khatam. Tuan kitab ni Muhammad Haji Jod ni, saya minta izin. Boleh tak saya tukar putus dengan kukuh? Dia kata buatlah apa saja untuk memudahkan kamu faham. Untuk memudahkan kamu faham. Mungkin kalau kita kata putus, saya faham lah. Mungkin orang yang audiens kita tak faham. Sebab tu putus tu saya tukar dengan perkataan yang lebih jelas, iaitu kukuh. Bukan kepercayaan yang putus, kepercayaan yang kukuh. Tapi kalau kita nak jelaskan putus tu maksudnya macam mana? Macam saya kata tadi lah. Jadi yang cakap putus, yang jelaskan putus tu, Muhammad Haji tu dia jelaskan, dia kata apa? Keputusan yang muktamad. Tolonglah ya Allah, tak boleh. Ini adalah keputusan yang muktamad. Cuba kita buang ke, kita buang an, tinggal apa? Putus. Jadi maksudnya keputusan yang muktamad maksudnya kuat lah. Tak boleh ubah lah. Begitulah kepercayaan kita ni tak boleh diubah dah. Marilah Syiah ke, marilah gambar-gambar ke, marilah semua ke, tak boleh ubahlah kepercayaan kita. Kerana kepercayaan kita tadi itu kepada Allah, kepada Rasul itu sudah diikat dengan dalil. Dan dah capai kepada yang yakin 100%, dah capai kepada yang kukuh dah. Tak goyang dah. Tapi kalau kita tak ada dalil, kita hanya tahu 50 akidah tu, dia taklid. Bila taklid ini tak selamat. Dia taklid ini di ujung. Main goyang sikit, jatuh dah dah. Kita duduk sini lah. Jatuh juga. Bukan, contohnya duduk sini lah. Tak ada jatuh. Tapi kalau duduk sini, beginilah ibarat, itulah ibaratnya. Kalau kita taklid, begini ibaratnya. Jatuh. Tapi kalau duduk sini, selamat. Inilah dikatakan iktiqad yang jazam. Iktiqad yang yakin dan kepercayaan yang jazam, yang putus, yang kukuh. Bukan taklid. Sebab tu kena ada dalil. Nanti kita belajar, kata insya-Allah setiap sifat tu musannif bawa datang dalil. Al-Quran, hadis, ijma' ulama, hukum akal. Kadang-kadang lebih lagi daripada yang ijmali tu, dah tafsiri dah musannif bawa. InsyaAllah kita belajar satu-satu, insyaAllah. Banyak lagi lah. Hampir setahun lah saya kat sini, saya rasa. Setahun dah ke tuan, hampir lah. Tapi baru lapan muka surat lah tuan. Tak tahulah berapa tahun nak habis. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Bidang kuasa ataupun skop pembicaraan ilmu, iaitu maudhu' ilmu tauhid. Pertama diceritakan tentang uluhiyah, ketuhanan. Yang kedua nubuwat, kenabian. Ketuhanan adalah
tentang Allah Ta'ala yang berkaitan dengan sifat yang wajib 20, mustahil 20 dan harus 1, 41. Dan nubuat itu tentang para rasul yang berkaitan dengan sifat-sifat wajib 4. Sifat wajib bagi Nabi 4, mustahil 4 dan harus bagi Nabi 1. 9, 41 campur 9, 50. Tak habis kat situ tuan-tuan. Bisi dengan dalil. Kita baca. Misalnya kita uluhiyat dulu. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus. Cerita pasal Nabi pula berserta dengan dalil satu persatu. Setiap satu daripada 50 akidah, wa kullu aqidatin, setiap satu daripada 50 akidah itu ada dalilnya yang tersendiri. Dah akan habis kat situ dah. Ada tambah lagi ghaibiyat. Ghaibiyat. Tuan-tuan subuh sembahyang mana tuan-tuan? Ada baca tak? Sekarang ni di negeri Pahang, Jabat Agama negeri Pahang minta kita baca Al-Quran dan terjemahan setiap kali lepas sembahyang subuh. Ada buat kan? Sini tak? Masjid lah. Di masjid buat, insya-Allah. Ada baca Al-Quran supaya kita tadabbur, supaya kita menghayati Al-Quran tadi itu. Perkara yang ghaibiyat yang ketiga, perkara yang ghaibiyat yang diceritakan. Ghaibiyat ataupun dalam erti kata yang lain sam'iyat, seperti mana malaikat, syurga, neraka, kiamat, mahsyar, dosa, pahala dan lain-lain. Semua itu adalah perkara-perkara yang sam'iyat. Semua itu termasuk di dalam beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada Allah, itu uluhiyat. Beriman kepada rasul, itu nubuat. Beriman kepada malaikat, mana? Beriman kepada kitab, mana? Beriman kepada qada dan qadar Allah Ta'ala, mana? Beriman kepada hari kiamat, mana? Tak sebut pun. Sedangkan dia termasuk di dalam akidah, sedangkan dia termasuk di bawah rukun iman. Maka yang tadi itu beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada hari kiamat, itu termasuk di bawah ghaibiyat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Awal-awal lagi Allah Ta'ala cerita dah. Awal-awal lagi dah Tuan Haji. Kita kalau baca hal tu kita lancar lah. Macam innal ladzina kafaru dia kekor lah. Tuan. Itulah, orang main gaji. Ustaz kita nak main gaji dia tak boleh. Baik lah, tak ada masalah main gaji. Betul sikit Ustaz Fatihah kita ni. Kita belajar, dia baca Fatihah kita pun betul Fatihahnya. Okey, boleh. Membaca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Lil, sampai dah. Wa ulaika humul muflihun. Setakat ni dulu Ustaz. Dia pula yang berhenti. Ustaz tak ada berhenti lagi. Setakat ni dulu lah Ustaz. Esok pun nak kita sambung. Boleh, tak ada masalah. Ikut Tuan Haji lah. Kita ikut. Esok tak bagi dah senyap. Sebulan senyap. Bagi pula. Ustaz, bila nak gaji bagi kan? Saya ada sombong tak pasti ni. Tuan Haji yang tak bagi. Esok saya bagi, esok tak bagi. Bagi pula sebulan. Betul Fatihah kita. Betul Fatihah. Baca pula Alif Lam Mim. Wa ulaika humul muflihun. Setakat ni dulu lah Ustaz. Ikutlah Tuan Haji. Lepas tak bagi pula esok. Lepas ulang itulah 3-4 kali. Lepas lancar baca baca alladzina yu'minuna bil ghaib tu. Saya boleh baca innal ladzina kafaru, hilang. Ikut dah baca innal ladzina kafaru. Dah ulang tu 4 kali 5 kali. Awal lagi Allah sebut dah alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu adalah sifat orang yang bertakwa. Zalikal kitab, itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Dan kitab itu akan menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Itulah. Ingat ada tuan? Bukan Al-Quran ini bukan semua keadaan dia memberi petunjuk. Ada keadaan dia memberi kesesatan. Allah kata dalam Al-Quran, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan Al-Quran Allah boleh sesatkan ramai orang. Dan dengan Al-Quran juga Allah Ta'ala boleh beri hidayah kepada ramai orang. Jadi ada orang dengan Al-Quran Allah sesatkan dia. Ada orang dengan Al-Quran Allah bagi hidayah.
Siapa dia yang mendapat hidayat dengan Al-Quran, melalui Al-Quran? Iaitu orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa? Alladzina yu'minu bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara yang ghaib. Apa dia perkara yang ghaib? Kat sini disebut apa? Malaikat, syurga, neraka, hari kiamat, padang mahsyar, dosa, pahala. Kita kena beriman. Tak percaya? Contohlah. Dan disambung lagi tuan-tuan, yang dibincangkan dalam ilmu tauhid ini juga adalah mumkinat, atau yang dipanggil makhluqat, yang berkaitan dengan jirim, iaitu benda, arat, sifat kepada benda. Saya tak baca lah tuan-tuan, yang di bawah tu tuan-tuan boleh baca sendirilah, panjang lebar kalau diceritakan, terlalu panjang lebar dan sebenarnya tak. Dan sebenarnya akan diceritakan di hadapan, akan diceritakan di hadapan tentang mungkinan. Bila sebut makhlukat, maka dia berkaitan dengan jirim. Allah tidak berjirim. Jirim maksudnya apa? Mengambil tempat. Allah tidak mengambil tempat. Jadi untuk Allah kita tak panggil jirim, untuk Allah kita panggil zat. Dan Allah Ta'ala, untuk Allah kita panggil zat dan sifat. Untuk makhluk ataupun untuk mungkinat kita panggil jirim dan arat. Jirim maksudnya benda, arat maksudnya adalah sifat kepada benda. Dia panggil ciri-ciri, ciri-ciri benda. Wanita, panjang, pendek, kurus, gemuk, tinggi, rendah. Itu semua adalah sifat-sifat ataupun kita ciri-ciri kepada benda, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil jirim. Jadi dalam akidah kita adalah benda. Saya bukan benda Ustaz, saya manusia. Tak, dalam akidah benda, dalam akidah benda itu maksudnya apa? Maksudnya ialah mengambil ruang. Ya, adakah kamu tak mengambil ruang? Kalau kamu tak mengambil ruang, maka barulah kita boleh kata kamu bukan jirim. Tapi tidaklah tuan-tuan. Makhluk, semua makhluk adalah jirim, kerana semua makhluk mengambil ruang. Sama ada jirim yang kathif ataupun jirim yang latif. Di bawah ada cerita. Jirim yang latif ni jirim yang lembut, yang halus. Di sini ada tak jirim yang mengambil ruang? Ni, kat sini. Ni adalah, ini jirim. Kan, kat kursi ni tadi kosong kan? Sekarang dah ada orang, dah ada benda ke duduk kat sini? Dah ada jirim ke dah duduk? Ya, adalah. Siapa dia jirim tu? Saya lah. Kan, tapi di sini ada jirim tak? Di sini. Ni. Tak nampak. Ada jirim tak? Ada tak jirim yang mengambil ruang di sini? Ni di tempat tangan saya ni. Ada tak Tuan Haji? Kalau macam saya ni jirim yang tebal, yang nampak. Tadi kursi ni kosong. Sekali saya dah duduk kat sini, maka kursi ni dah diambil ruangnya. Oleh siapa? Oleh jirim yang tebal. Siapa dia? Saya lah. Tapi di sini di tangan saya ni ada tak jirim yang mengambil ruang? Ada. Jirim yang halus. Ada. Seperti angin. Jirim yang halus, angin, udara, macam-macam lah tuan-tuan. Sebenarnya di sini ada. Di ruang kosong ini ada jirim yang mengambil tempatnya. Tapi jirim yang halus, seperti badan angin, udara yang kita tak nampak lah. Maka angin adalah makhluk. Angin adalah makhluk. Kerana makhluk, setiap makhluk mengambil ruang. Sama ada mengambil ruang itu secara tebal, ataupun maksudnya secara tebal nampak, ataupun secara tidak nampak, halus, kita tak nampak. Seperti mana udara dan angin yang mengambil ruang daripada sini. Dan semua itu akan diceritakan di belakang tuan-tuan, satu persatu. Sehinggalah kita dapat membezakan Allah Ta'ala, Rasul, makhluk. Kan ada orang kata Allah Rasul, Rasul Allah, kan? Baru-baru ni timbul satu akidah, dia mengatakan Allah itu Rasul, Rasul itu Allah. Baliklah. Kan?
Nabi Muhammad itu Allah, Allah itu Nabi Muhammad. Kau orang terbalik kau orang ni. Siapa yang terbalik? Kau yang terbalik, kita yang terbalik. Kan? Siapa yang terbalik tu Haji? Kita terbalik ke dia yang terbalik? Kita dah, Allah tu Allah, Rasul tu Rasul. Tapi dia terbalik pula, Allah itu Rasul, Rasul itu Allah. Dia kata kita pula terbalik. Yang ni hang dah sesat, hang menyesat bawah lain pula. Kan? Jadi kita belajar betul-betul bidang-bidang ataupun skop perbicaraan ilmu akidah ni uluhiyah, yang cerita tentang Allah dalam dulu lah. Ini sebenarnya dia ada cerita makhluk dulu ni. Makhluk sebelum Allah Ta'ala makhluk. Kenal dulu apa itu makhluk, apa ciri-ciri makhluk, nama makhluk. Nah, makhluk ni nama dia alam, makhluk juga. Makhluk tu makhluk juga. Hadis pun makhluk juga. Kainat pun makhluk juga. Cerita di belakang. Kita ni alam tak? Ya alam. Kita alam. Kerana alam itu adalah sesuatu yang selain daripada Allah. Alam. Sesuatu yang selain daripada Allah itu dipanggil alam. Kita makhluk tak? Betul lah. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu dipanggil makhluk. Kita hadis tak? Sesuatu yang dahulunya tak ada, sekarang baru ada, itu adalah hadis. Oleh cerita belakangan dia cerita insya-Allah. Yang kelima, manfaat atau kebaikan mempelajarinya. Apakah manfaat ataupun kebaikan mempelajari ilmu tauhid? Manfaatnya dia mengenal Allah Ta'ala dan yakin kepada Rasul. Itu wajib. Apa hukum mengenal Allah Ta'ala? Ini wajib. Kita wajib mengenal Allah. Mengenal Allah Ta'ala melalui sifat-sifat Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala dan yakin pada Rasul. Mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Bila kita mengenal Allah, dah capai ma'rifatullah, dan yakin dengan Rasul, yakin dengan sunnah Rasulullah, maka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah, maka kejayaan kita. Understand? Kejayaan kita hanya dalam agama. Sejauh mana kita mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, maka kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Dia itu dah sebut kan, lama dah. Kejayaan kita dalam agama, taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah, berjaya dunia dan di akhirat. Tinggal Allah, tinggal Rasul, gagal dunia dan akhirat. Kedudukan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini jika nak dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, kedudukannya di mana? Dia kata nombor satu ke? Tak, dia kata ilmu yang paling utama sekali. Awaluddin ma'rifatullah kan. Perkara yang pertama, bukan pertama, yang utama. Bila kita sebut utama, tak menafikan yang lain lah. Jadi kalau kita sebut yang pertama, maknanya belajar akidah dulu. Tasawuf kita tinggal dulu lah. Settle akidah semua, baru kita belajar tasawuf. Sebab tasawuf dah jadi nombor 2. Dah settle tasawuf, barulah kita belajar fiqh. Adakah begitu? Tidak, salah. Tak lah. Sampai bila tuan-tuan nak belajar akidah dulu? Kita nak sembahyang hari ni nak sembahyang. Hari ni nak sembahyang. Tapi dia mahu kata awaluddin ma'rifatullah kan. Perkara yang pertama dalam agama ialah mengenal Allah Ta'ala. Yang pertama. Tak apalah. Jadi sembahyang terhenti dulu lah. Saya kena belajar. Saya kena dapat dulu ma'rifatullah. Dia pun belajar 30 tahun. Tak habis. Tak habis lagi. 30 tahun dah, tapi tak habis lagi. Dah sembahyang tak? Dah sembahyang. Bagus dah sembahyang. Dah dapat lagi ma'rifatullah tu. Sebab awal dia yang pertama lah. Salah sebab dia tak sebut yang pertama. Dia kata ilmu yang paling utama. Bila dia sebut utama, tak menafikan yang lain lah. Tak menafikan yang lain. Sedap sekali. Gitulah. Mana sedap sekali.
Mana sedap sekali. Hari-hari sedap kali rendang lah. Tapi sate sedap juga tu haji ya. Kalau saya lah ada soto pula lagi sedap. Contoh kalau kita pergi jamuan raya, dah mana sedap kali lembang kan rendang lah. Tapi sate sedap juga. Oh, ada tapai pula sedap juga. Tapi hak paling sedap sekali lembang dengan rendang lah. Begitulah maksudnya tuan-tuan. Kan? Jadi yang paling pertama adalah ilmu akidah. Jadi bukan bermakna ilmu tauhid, bukan bermakna ilmu tasawuf dan ilmu fiqh itu tak penting. Penting juga, tapi bukan utama lah. Yang paling utama, yang paling asal, yang paling penting sekali adalah ilmu akidah. Tokoh yang menyusun kaedah ilmu ini Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu kata kita Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Kita boleh baca lah panjang musnad bawah. Nota kaki nombor 25 dan nota kaki nombor 26 tentang Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Maka sebenarnya dia juga adalah sebelum dia memahami ilmu akidah, dia juga beraliran seperti mana bapa tirinya, iaitu Abu Ali Al-Jubba'i. Kita boleh tengok kat bawah tu. Beliau adalah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari berketurunan Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari, seorang sahabat Nabi SAW, lahir di Basrah pada tahun 260 Hijrah, 837 Masihi. Hidup di akhir pemerintahan Al-Ma'mun dan awal pemerintahan Mutawakkil dari Daulah Al-Abbasiyah. Ayahnya meninggal semasa beliau masih kecil. Setelah ayahnya meninggal, ibunya dikahwini oleh Abu Ali Al-Jubba'i, seorang tokoh aliran Mu'tazilah. So Abu Ali Al-Jubba'i ini dia adalah aliran Mu'tazilah. So sedikit sebanyak terkena lah. Kesan didikan ayah tirinya, beliau pada awalnya pernah menjadi tokoh aliran Mu'tazilah sebelum kembali kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ada cerita di sebalik kisah macam mana dia boleh tinggalkan Mu'tazilah. Nantilah saya cerita tuan-tuan, masa tidak berkesempatan. Nanti saya cerita insya-Allah macam mana dia boleh tinggalkan dia boleh tinggalkan Mu'tazilah. Sehingga setelah dia faham, setelah dia kaji, setelah dia bukan kosong gitulah tuan-tuan. Dia Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ini bukan orang biasa-biasa. Dia ulama besar. Dia ikut Mu'tazilah tu bukan kosong, bukan ikut begitu aja, tidak. Dia ada dia punya pegangan lah. Dan dia pun masih lagi dalam, dia ikut tu kerana terkesan dengan ayah tirinya. Dan sebenarnya dia masih lagi dalam kajian. Sehingga dah dikata kalau tidak, saya cerita tuan-tuan, kalau ayah tiri aku boleh jawab soalan aku ni, aku akan ikut Mu'tazilah. Tapi ayah tiri tak boleh jawab soalan tu. Dia balik tak boleh jawab, dia balik, dia kaji lagi, kata tak betul, Mu'tazilah tak betul. Sekali dia buat satu kaedah yang sendiri, kaedah sifat 20. Maka itulah dia katakan Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah aliran Asy'ariyah ataupun Al-Maturidiyah. Asy'ariyah merujuk kepada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Al-Maturidiyah merujuk kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Kita boleh baca dekat bawah tu kisah Imam Abu Mansur. Sedikit riwayat hidup Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau ialah Abu Mansur Al-Maturidi Al-Ansari merujuk kepada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Dia semua keturunan sahabat. Seorang sahabat Nabi yang terkemuka, berasal daripada Maturid, sebuah kampung di Samarkand, wilayah Uzbekistan. Meninggal pada tahun 333 Hijrah ketika berumur 85 tahun. Daripada tuan-tuan pergi England, pergi Jepun, pergi Korea, baik tuan-tuan pergi ke Uzbekistan. Pergilah ke tempat buyutul ilm. Satu masa dulu Uzbekistan ni adalah tempat para ulama. Kalau tuan-tuan nak pergi travel, nak pergi healing, orang kata, kan, nak pergi
keluar negara daripada pergi ke negara Europe, baik tuan-tuan pergi ke negara Uzbekistan ni belah mana? Europe ke? Dia belah Tantan lah, belah Rusia kan, belah negara Tantan lah. Wallahualam dia Asia ke apa, saya pun tak pandai lah juga bab-bab tu. Tuan-tuan mungkin lebih pandai daripada. Tapi nak bagi tahu Uzbekistan ni adalah buyutul ilm, tempat lahirnya para satu masa dulu lah. Jadi tempat-tempat bersejarah tu masih lagi ada. Tempat-tempat bersejarah tu masih lagi ada. Hukum mempelajarinya, kita habiskan sikit tuan-tuan. Wajib fardu ain ke atas setiap mukallaf lelaki dan perempuan mempelajari ilmu tauhid dengan dalil ijmali. Kita kata tadi tu. Dalil ijmali, ringkas sahaja. Mempelajarinya dengan dalil tafsiri terperinci dengan perincian yang mendalam, hukumnya adalah fardu kifayah sahaja. So dalil tak perlu dalil yang terperinci. Dalil ijmali macam mana? Nanti kita bacalah insya-Allah. Allah ada tak? Ada. Dalilnya apa? Baharunya alam ini. Bas. Itulah dalil ijmali, cukup lah. Tapi kalau kita tengok baca kitab ni, ulama tak cerita sampai situ, ulama cerita lebih sikit. Sebab kerana kita nak kita atas pagar. Kalau kita ni dan kata ijmali betul lah. Allah ada tak? Ada. Dalilnya apa? Baharunya alam ini. Kisah cukup. Dah cukup lah. Jangan lebih lah. Sebab situ je wajib. Jadi saya nak betul-betul wajib. Tak lebih sahaja. Takkan gitu tuan. Sebab tu kalau cerita lebih sikit. Kan? Atas pagar kan? Betul lah. Nampak kita. Kalau kita buka kita tauhid, kita ulama-ulama kita, ulama tak cerita sampai situ. Nampak cerita lebih sikit. Ada lebih sikit. Lebih sikit daripada ijmali. Walaupun ijmali sampai situ, lebih sikit daripada ijmali, supaya kita tidak betul-betul atas pagar. Kan? Kita tuan nanya, Allah ada tak? Ada dalilnya apa? Baharunya alam ini. Betul? Dah, saya belajar sampai situ. Lepas tu Tok Guru saya meninggal. Tok Guru saya meninggal ke awak tak bagi Tok Guru Tok Guru cerita lebih? Awak tak bagi Tok Guru cerita lebih betul? Jadi sebenarnya betul lah. Kalau ikut ijmali tu sampai situ lah. Tapi ulama-ulama tak cerita sampai situ tu, tak cerita lebih sikit. Lebih sikit tu taklah lebih mendalam sangat tau. Lebih sikit. Supaya kita tidak betul-betul berada di atas pagar. Lebih sikit lah. Kelebihan dan keutamaannya, ilmu yang paling mulia dan asal kepada segala ilmu yang lain. Pembicaraannya juga mulia kerana membicarakan tentang Allah dan para Rasul. Dan matlamat akhir dapat membezakan antara iktiqad yang benar dan iktiqad yang salah. Mana yang satu betul, mana satu betul, mana satu salah, kita dapat bezakan. Kerana kita dah belajar. Hari ini ramai orang sesat. Ramai orang diikut Millah Abraham. Ramai orang diikut macam-macam lah akidah-akidah sekarang. Kenapa? Kerana mereka tak belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak dapat nak bezakan mana yang betul, mana yang salah. Itu yang kesan. So matlamat kita supaya kita dapat bezakan mana yang betul, mana yang salah. Nabi kata akhir zaman akan datang satu masa manusia tidak dapat lagi membezakan mana yang betul, mana yang salah, mana dosa dan mana dosa, mana pahala, mana ibadah, mana maksiat. Jadi yang maksiat itu tetap maksiat, yang ibadah itu tetap ibadah. Tak boleh kita keliru. Kita kena clear bab tu. Yang salah tu salah, yang betul tu betul. Janganlah pula yang salah tu kita kata betul, yang betul tu kita kata salah. Allahu a'lam bishawab. Fardu ain pada awal kita setiap mukallaf kita sambunglah di masa akan datang. Allahu a'lam. InsyaAllah tak boleh saya dah semayang jamak semua. Saya nak ke Kuala Lumpur sebenarnya. Nak ke Kuala Lumpur ada urusan. Saya dah selesai dah jamak siap tadi di College. InsyaAllah saya berangkat lah. Tuan tahu ambil masa tuan sikit. Ambil sikit lambat 9-6 minit. Biasa habis semayang isyak pun 8.50 kita tak. Okay, ambil masa sikit lah 10-15 minit lebih sikit. InsyaAllah saya masuk dulu aku nyambung perjalanan ke Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Mohon maaf salah silap. Selamat Hari Raya Maaf Zahid dan Batin. Belajar lagi kita dengar Syawal kan sebulan. Syawal kan sebulan.